Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurin Yasmin Farhana binti Rosman, program PPI-SMP Ambilan Ogos 2025 dari kelas Bahasa Melayu Kumpulan Pertama. Nama dan kod kursus bagi pentaksiran berterusan ini adalah Asas Tata Bahasa Bahasa Melayu BMMB 1084 dan Kemahiran Bahasa Melayu BMMB 1094. Yang dihormati Dr. Siti Dahlia binti Abdullah dan Puan Syuhada binti Mat Sarip. Dalam video ini menjelaskan konsep sistem ejaan bahasa Melayu dan isu kegramatisan tata bahasa. Sebelum itu saya ingin menyampaikan satu rangkap pantun. Burung kenari terbang di awan, singgah sebentar di pohon melati. Ilmu dicari jangan dilawan, mari bersama tambah motivasi. Baiklah, mari kita bersama-sama menonton video ini hingga akhir agar ilmu yang diperoleh dapat dinikmati. Tahukah anda tentang asas sistem ejaan? Baiklah, sebelum itu saya ingin menceritakan tentang sejarah sistem ejaan bahasa Melayu. Sistem ejaan bahasa Melayu mempunyai sejarah tersendiri dan telah mengalami pelbagai perubahan daripada ejaan Jawi kepada ejaan Rumi. Sejarah ini mempunyai dua tahap. Yang pertama ialah tahap sebelum kemerdekaan dan yang kedua pula ialah tahap selepas kemerdekaan. Perkembangan ejaan bahasa Melayu sebelum merdeka bermula daripada sistem ejaan Maxwell 1882. Seterusnya, sistem ejaan Wilkinson 1904. Di samping itu, sistem ejaan Zabah 1949. Seterusnya, sistem ejaan Fajar Asia 1945 hingga 1954. Dan yang terakhir adalah sistem ejaan Rumi Kongres. Perkembangan ejaan bahasa Melayu selepas merdeka pula bermula daripada sistem ejaan Malindo 1959 dan seterusnya sistem ejaan Rumi bahasa Melayu yang digunakan oleh kita sehingga hari ini. Marilah kita menceritakan tentang sistem ejaan Rumi. Sistem ejaan Rumi baru diperkenalkan pada 16 Ogos 1972 hasil kerjasama Malaysia dan Indonesia untuk menyeragamkan ejaan bahasa Melayu dan Indonesia. Ia menggantikan sistem yang tidak seragam sebelum ini. Sejarah awal penggunaan ejaan Rumi ialah bermula sejak abad ke-16 oleh pedagang Eropah seperti Portugis dan Itali yang menulis bahasa Melayu dalam huruf Rumi berdasarkan bunyi. Antonio Pigafetta iaitu abad ke-15 antara yang terawal mencatat ejaan Rumi. Pengembara Inggeris dan Belanda turut menyumbang kepada perkembangan ejaan Rumi berdasarkan sistem tulisan mereka. Bagaimanakah perkembangan sistem ejaan Rumi di tanah Melayu? Pada abad ke-17 hingga ke-19, muncul pelbagai sistem ejaan seperti Boré 1701, Howison 1800 dan Maxwell 1882. Ejaan Wilkinson 1904 digunakan secara rasmi di sekolah dan dalam Kamus Melayu. Ejaan Zabah 1924 pula diperkenalkan di Maktab Perguruan Sultan Idris dan digunakan hingga 1972. Pada 1959, ejaan Malindo dicadangkan tetapi tidak praktikal. Ini adalah usaha penyeragaman Malaysia dan Indonesia. Selepas konfrontasi Indonesia dan Malaysia pada 1963 dan 1966, usaha penyeragaman masih diteruskan. 1972, ejaan Rumi baru diisytiharkan serentak di Kuala Lumpur dan Jakarta oleh Tun Abdul Razak dan Presiden Soeharto. Sistem ejaan lain yang pernah digunakan pula ialah ejaan Fajar Asia 1943 semasa pendudukan Jepun. Yang kedua, ejaan Kongres dan sistem lain yang tidak kekal lama. Sistem ejaan Rumi baru yang digunakan hari ini adalah hasil muafakat dua negara dan menjadi asas kepada penulisan bahasa Melayu moden. Antara ciri-ciri utama sistem ejaan Rumi 1972 ialah penggunaan abjad bahasa Melayu.
Yang pertama, abjad. Abjad ialah huruf yang digunakan untuk menulis dan membentuk perkataan dalam bahasa Melayu. Ia merupakan asas kepada sistem ejaan Rumi 1972. Sistem ejaan Rumi 1972 menggunakan 26 huruf abjad Latin, iaitu A hingga Z, sama seperti abjad Inggeris. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Itu adalah huruf abjad Latin A hingga Z. Setiap huruf mewakili bunyi tertentu dalam bahasa Melayu dan digunakan untuk mengeja perkataan secara konsisten. Penggunaan abjad bahasa Melayu yang kedua ialah huruf vokal. Huruf vokal ialah huruf yang mewakili bunyi vokal dalam bahasa Melayu. Ia menjadi asas kepada pembentukan suku kata dan perkataan. Terdapat 5 huruf vokal iaitu A, E, I, O, U. Huruf vokal digunakan untuk membentuk bunyi terbuka dan menyuarakan perkataan. Vokal E mempunyai keunikan kerana mempunyai 2 bunyi, iaitu E pepet dan E taling. Yang ketiga ialah huruf konsonan. Huruf konsonan ialah huruf yang mewakili bunyi konsonan. Tahukah anda berapakah bilangan huruf konsonan? Baiklah, saya akan beritahu kalian. Huruf konsonan terdapat 21 huruf, iaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Saya akan berikan 5 contoh penggunaan huruf konsonan. Contoh huruf B ialah baju, C cuka, D debu, F fajar, G gajah. Yang keempat ialah vokal berganding. Vokal berganding merujuk kepada 2 huruf vokal yang hadir secara berturutan dalam satu perkataan dan membentuk 1 atau 2 bunyi vokal. Ia merupakan sebahagian daripada sistem ejaan Rumi yang menggunakan abjad Latin. Vokal berganding terdiri daripada gabungan huruf vokal seperti AI disebut I, AU disebut AU, OI disebut OI, UA disebut KUA dan EO disebut EO. Vokal berganding digunakan dalam perkataan asli dan pinjaman. Tidak semestinya membentuk satu bunyi seperti diftong, kadang-kala menghasilkan 2 bunyi berasingan. Ini adalah 5 contoh vokal berganding yang saya sebutkan sebentar tadi. Yang pertama ialah A dan I disebut I. Contoh perkataan ialah air, baik, kain. Vokal berganding yang kedua ialah huruf A dan U disebut au. Contoh perkataan ialah aur, daun, laut. Vokal berganding yang ketiga ialah huruf O dan I disebut oi. Contoh perkataan ialah koir, heroin. Vokal berganding yang keempat ialah huruf U dan E. Cara sebutan ua. Contoh perkataan ialah buah, gua, kuah. Vokal berganding yang kelima ialah huruf I dan E. Sebutannya ea. Contoh perkataan ialah reaksi, gia. Vokal yang terakhir saya sebutkan ialah huruf I dan O, iaitu sebutannya eo. Contoh perkataan ialah geografi dan teori. Yang kelima ialah diftong. Diftong ialah gabungan 2 huruf vokal dalam satu suku kata yang menghasilkan satu bunyi sahaja, penghasilan dari 2 bunyi secara serentak. Diftong berlaku apabila 2 vokal digabungkan dan dilafazkan sebagai satu unit bunyi. Terdapat 3 diftong utama dalam bahasa Melayu. Contohnya AI, I, AU, AU, OI, OI. Contoh ayat AI sebentar tadi ialah pandai, sungai. AU, AU pula harimau, pulau. OI pula amboi, boikot. Yang keenam ialah digraf. Digraf ialah gabungan 2 huruf konsonan yang mewakili satu bunyi sahaja.
Digraf tidak mewakili dua bunyi berasingan, tetapi satu bunyi gabungan. Contoh digraf dalam bahasa Melayu ialah NG, NY, SY, KH, GH pula, G. Ini adalah contoh digraf dan penggunaannya. Digraf yang pertama berbunyi G. Perkataannya ghaib, maghrib dan mubalik. Digraf yang kedua ialah KH yang berbunyi K. Perkataannya khusus, akhir, tarikh. Digraf yang ketiga ialah NG yang berbunyi Contoh perkataan ngilu, angin, pening. Digraf NY pula berbunyi Perkataannya ialah nyata, hanya. Digraf yang kelima ialah SY yang berbunyi sh. Contoh perkataan yang menggunakan digraf SY ialah syarat, isytihar, Quraisy. Yang ketujuh ialah direct consonant. Direct consonant merujuk kepada gabungan konsonan yang hadir secara berturutan dalam satu perkataan dan masing-masing mewakili bunyi tersendiri. Ia berbeza dengan digraf sebentar tadi yang mewakili satu bunyi sahaja. Direct consonant lazimnya terdapat dalam perkataan pinjaman daripada bahasa asing seperti Inggeris, Latin atau Arab. Setiap huruf konsonan dalam direct tersebut disebutkan secara berasingan dan tidak digabungkan menjadi satu bunyi. Berikut merupakan beberapa contoh direct consonant yang sering digunakan. Saya akan menerangkan 4 daripada direct consonant ini. Yang pertama, direct consonant MP. Contoh perkataan 4. Direct consonant yang kedua ialah MB. Contoh perkataan gambar. Direct consonant yang ketiga ialah NT. Contoh perkataan ganti. Manakala direct consonant yang keempat ND. Contoh perkataan bagi ND ialah indah. Yang ke-8 pula ialah gugus konsonan. Gugus konsonan merujuk kepada dua huruf konsonan yang hadir berturutan dalam satu suku kata dan membentuk satu unit bunyi. Ia berbeza daripada direct konsonan yang boleh merentasi dua suku kata dan setiap konsonan disebut secara berasingan. Gugus konsonan lazimnya terdapat dalam perkataan pinjaman daripada bahasa asing seperti Inggeris, Latin atau Yunani, digunakan dalam suku kata awal perkataan. Di sini terdapat beberapa contoh perkataan daripada penggunaan gugus konsonan seperti yang dinyatakan. Yang pertama ialah gugus konsonan BL. Contoh ayat blok. Gugus konsonan yang kedua DR. Contoh ayat berbunyi seperti ini. Drama. Gugus konsonan yang ketiga ialah GL. Contoh ayat berbunyi seperti global. Gugus konsonan yang keempat ialah GR. Contoh perkataan gram. Baiklah, yang kelima pula ialah gugus konsonan KL. Contoh perkataan klinik. Yang kesembilan, iaitu yang terakhir ialah suku kata. Suku kata ialah unit bunyi yang terdiri daripada satu vokal atau gabungan vokal dan konsonan. Ia merupakan asas kepada pembentukan perkataan dan ayat dalam bahasa Melayu. Suku kata terbentuk daripada gabungan huruf vokal dan konsonan dalam sistem ejaan Rumi. Setiap suku kata mengandungi sekurang-kurangnya satu vokal sebagai inti bunyi. Bahasa Melayu cenderung kepada struktur suku kata terbuka, iaitu berakhir dengan vokal. Ciri utama kedua bagi sistem ejaan Rumi 1972 ialah penulisan huruf bahasa Melayu. Yang pertama ialah huruf besar. Huruf besar digunakan untuk tujuan tertentu dalam penulisan bahasa Melayu bagi menunjukkan keistimewaan atau kekhususan sesuatu unsur bahasa. Sebagai contoh penggunaan huruf besar, huruf pertama dalam ayat, huruf pertama nama khas, huruf pertama nama bulan, huruf pertama dalam singkatan nama dan gelaran. Yang kedua ialah huruf kecil. Huruf kecil ialah bentuk huruf yang digunakan secara umum dalam penulisan bahasa Melayu kecuali apabila peraturan khusus memerlukan penggunaan huruf besar. Antara penggunaan huruf kecil ialah
digunakan untuk menulis lagu, menulis kata nama am, kata kerja, kata adjektif dan sebagainya. Yang ketiga ialah huruf condong. Huruf condong merujuk kepada gaya italik yang digunakan dalam penulisan bahasa Melayu untuk menandakan unsur tertentu yang memerlukan penekanan atau pengecualian daripada teks biasa. Huruf condong digunakan untuk menulis kata atau frasa asing yang belum diserap sepenuhnya ke dalam bahasa Melayu. Huruf condong juga digunakan untuk menulis nama karya seni, buku dan majalah. Huruf condong digunakan untuk menulis perkataan ilmiah. Peranannya dalam sistem ejaan adalah untuk membezakan unsur asing atau khusus daripada teks biasa. Ciri utama yang ketiga dalam sistem ejaan Rumi 1972 ialah penulisan kata bahasa Melayu. Yang pertama ialah kata dasar. Seperti yang kita tahu, kata dasar ialah bentuk asal sesuatu perkataan yang belum menerima sebarang imbuhan, penggandaan atau pengandungan. Ia menjadi asas kepada pembentukan pelbagai bentuk kata lain melalui proses morfologi. Untuk kata dasar ditulis dalam bentuk tunggal, contoh ayat, kami makan di rumah nenek. Kata dasarnya ialah makan. Yang kedua ialah kata terbitan. Kata terbitan ialah perkataan yang terbentuk melalui penambahan imbuhan, iaitu imbuhan awalan, akhiran, apitan atau sisipan pada kata dasar. Jenis-jenis kata terbitan termasuk kata nama, kata kerja dan kata adjektif yang boleh dibentuk melalui 4 jenis imbuhan. Ciri-ciri kata terbitan ialah terhasil daripada kata dasar yang menerima imbuhan, dan juga ciri kata terbitan ialah dapat mengubah makna asal. Yang ketiga ialah kata ganda. Kata ganda ialah kata yang terbentuk daripada pengulangan kata dasar sama ada secara keseluruhan atau separa. 5 jenis kata ganda iaitu yang pertama ialah kata ganda penuh. Kata ganda penuh ialah kata dasar diulang sepenuhnya. Contohnya, perkataan jalan-jalan. Yang kedua ialah kata ganda separa. Kata ganda separa hanya sebahagian kata dasar yang diulang. Biasanya suku kata pertama. Contohnya, berbola. Yang ketiga ialah kata ganda berentak. Kata ganda berentak ialah kata dasar yang digandakan dengan perubahan bunyi tertentu untuk memberi kesan irama. Contohnya, cerai-berai. Yang keempat, kata ganda semu. Kata ganda semu ialah kata dasar yang digandakan seluruhnya tetapi tidak mempunyai makna yang jelas jika dipisahkan, iaitu biri-biri. Yang keempat ialah kata majmuk. Kata majmuk ialah gabungan dua kata dasar atau lebih yang dirangkaikan menjadi satu unit sintaksis baharu dan mempunyai makna yang mantap. Kata majmuk digunakan untuk gabungan kata istilah khusus dan bahagian umum ditulis terpisah. Contohnya, kereta api, kaki tangan dan berat mulut. Ini adalah contoh ayat kata majmuk. Yang kelima pula ialah kata sendi nama. Kata sendi nama ialah kata yang digunakan untuk menyambung frasa nama dengan kata atau frasa-frasa lain. Contohnya, di, ke, dari, kepada, untuk, dengan. Ini adalah contoh kata sendi nama. Ciri-ciri kata sendi nama pula ialah kebiasaannya terletak di hadapan kata nama atau frasa nama, dan juga kata sendi nama tidak boleh berdiri sendiri. Contoh ayat daripada kata sendi nama ialah mereka ke Pulau Langkawi. Yang kedua, kata sendi kepada. Contoh ayat, telefon pintar itu diserahkan kepada cikgu disiplin. Ciri utama yang keempat dalam sistem ejaan Rumi ialah penulisan ejaan kata pinjaman. Apabila sesuatu kata daripada pelbagai bahasa hendak diserap dalam bahasa Melayu, beberapa kaedah perlu dipatuhi. Terdapat dua situasi unsur asing. Yang pertama, kata pinjaman dapat diserap dalam bahasa Melayu melalui penyerapan sepenuhnya dari segi sebutan. Yang kedua, tulisan dikekalkan seperti bahasa asal atau penyerapan dalam bentuk visual diutamakan. Antara kaedah yang digunakan untuk penulisan ejaan kata pinjaman ialah yang pertama,
gabungan konsonan dan gabungan vokal. Yang kedua pula ialah akhiran asing. Ciri utama yang kelima dalam sistem ejaan Rumi ialah penggunaan tanda baca. Terdapat beberapa tanda baca yang digunakan dalam penulisan untuk menyusun struktur ayat bagi menyampaikan maksud dengan jelas dan mengelakkan kekeliruan pembaca. Yang pertama ialah tanda noktah atau titik. Fungsi yang paling dominan bagi tanda noktah adalah bagi menamakan ayat penyata. Mari kita lihat bagaimana penggunaan tanda baca ini dan contoh ayat. Antara penggunaan tanda nota ialah yang pertama pada akhir ayat. Contoh ayat, gadis itu sungguh cantik, titik. Penggunaan kedua ialah pada akhir singkatan gelaran. Contohnya, Prof. titik yang bermaksud Profesor. Contoh lain ialah HJ titik yang bermaksud Haji. Penggunaan tanda nota yang ketiga ialah pada akhir singkatan nama orang. Contohnya, Abdul titik Rahman. Yang kedua ialah tanda koma. Tanda koma berfungsi untuk memisahkan unsur dalam senarai atau klausa. Tanda baca yang ketiga ialah tanda sempang. Terdapat banyak tujuan penggunaannya, antaranya untuk penggunaan kata ganda. Selain itu, untuk merangkaikan angka dengan an. Seterusnya, untuk menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah penggantian baris. Tanda baca yang keempat ialah tanda tanya. Tanda tanya digunakan untuk menamakan ayat tanya atau menunjukkan pertanyaan dalam penulisan. Tanda tanya menandakan bahawa ayat tersebut ialah ayat tanya langsung. Ayat tanya digunakan selepas kata tanya seperti apa, siapa, bila, mengapa, bagaimana, di mana dan sebagainya. Contohnya, siapakah nama ibu awak? Contoh kedua, mengapakah awak tidak hadir ke sekolah? Contoh ketiga, berapakah umur ibu awak? Tanda baca yang kelima ialah tanda seru. Tanda seru digunakan untuk menunjukkan arahan, emosi yang kuat atau seruan dalam penulisan. Tanda seru memberi penekanan kepada nada ayat dan digunakan di hujung ayat tertentu. Contoh ayat bagi penggunaan tanda seru ialah, aduh, sakitnya kepala saya. Contoh kedua, cepat hantar tugasan yang saya berikan. Contoh ketiga, wah, cantiknya baju awak. Tahukah anda apakah itu kegramatisan tata bahasa? Tak tahu? Kegramatisan tata bahasa ialah sifat gramatis atau kepatuhan dan ketepatan sesuatu ayat atau perkataan terhadap peraturan-peraturan tata bahasa. Terdapat beberapa kepentingan kegramatisan tata bahasa. Yang pertama, terdapat beberapa kepentingan kegramatisan tata bahasa. Yang pertama, ayat yang gramatis iaitu betul dari segi tata bahasa, mudah difahami dan tidak menimbulkan kekeliruan oleh pembaca. Yang kedua, bahasa yang gramatis menjadikan penulisan itu ataupun pertuturan lebih indah, profesional dan berwibawa. Yang ketiga, dengan menggunakan tata bahasa yang betul, kita dapat membantu memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa rasmi. Antara isu kegramatisan tata bahasa ialah kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan yang sering dilakukan adalah penggunaan huruf kecil dan huruf besar untuk mengeja nama am, nama khas, pengejaan kata nama majmuk, kata ganda dan sebagainya. Terdapat beberapa kesalahan ejaan yang digunai dan dijumpai di sekitar kawasan tempat tinggal saya. Antaranya, ejaan mi. Ejaan ini adalah salah dan ejaan sebenar ialah mi, iaitu mi. Yang kedua ialah ejaan Biryani. Ejaan sebenar ialah B-E-R-I-A-N-I. Yang ketiga ialah ejaan motosikal. Ejaan motosikal bukanlah seperti
MOTORSIKAL. Tetapi ejaan yang sebenar ialah MOTOSIKAL. Yang keempat ialah resepi. Kebiasaannya di setiap restoran menggunakan perkataan resepi, ejaannya seperti RESEPI. Tetapi ejaan sebenar ialah RESIPI. Kesalahan ejaan yang kelima ialah warung. Ini adalah ejaan yang salah. Di sini pula adalah ejaan yang betul. Yang keenam ialah kesalahan ejaan photostat. Ejaan yang sebenar ialah PHOTOSTAT. Kesalahan ejaan yang ketujuh ialah kesalahan ejaan martabak. Ejaan yang sebenar ialah MARTABAK. Dah. Yang ke-8 ialah ejaan Ramadan. Ejaan Ramadan yang sebenar perlu dieja tanpa H, iaitu RAMADAN. Seterusnya ialah kesalahan ejaan yang ke-9, iaitu kesalahan ejaan popiah. Popiah perlu dieja tanpa H, iaitu POPIA, iaitu popiah. Yang ke-10 pula ialah ejaan char kway teow. Banyak penjual mengeja char kway teow dengan salah, dan yang paling tepat ialah CHAR jarak KUETIAU. Sekejap. Kesalahan ejaan yang ke-11 ialah sate. Banyak penjual eja sate seperti ini, SATAY. Tetapi ejaan yang sebenar ialah SATE. Ini adalah kesalahan ejaan dalam penggunaan huruf, iaitu huruf besar dan huruf kecil. Seperti yang kita lihat, perkataan kerana K digunakan dalam huruf besar dan iaitu huruf D digunakan dalam huruf besar. Perkataan kereta dan keluar juga K digunakan dalam huruf besar. Sudah tentu petikan ini salah kerana yang saya nyatakan tadi, ia bukan kata nama khas. Kedai ni. Seterusnya ialah kesalahan ejaan dalam penggunaan tanda sempang, iaitu kuih muih. Kuih muih perlu dieja dengan tanda sempang kerana kuih muih merupakan kata ganda yang diulang dan kata ganda memerlukan tanda sempang untuk memisahkannya. Yang ke-14 ialah perkataan ada jual di sini. Kesalahan ejaannya ialah di sini dieja dengan rapat. Di ialah kata sendi nama yang menunjukkan tempat. Ia digunakan sebelum kata arah dan hendaklah dieja terpisah sebelum perkataan seterusnya, iaitu sini. Sini pula menunjukkan tempat. Perkataan ini menunjukkan kesalahan ejaan. 3. Yang ke-15 ialah kesalahan dalam penggunaan berimbuhan. Ayat ini ialah mampu urus diri. Ayat ini sudah tentu salah kerana tiada penggunaan imbuhan men. Urus diri, frasa ini kurang lengkap kerana ayat mampu urus diri perlu ditambah dengan men, iaitu mampu mengurus diri. Yang ke-16 pula ialah ayat di bahagian boleh baca Al-Quran. Selepas kata bantu, iaitu boleh, kita perlu menggunakan kata kerja penuh, iaitu membaca. Ayat penuh dia ialah boleh membaca Al-Quran. Selain itu, kesalahan ejaan penggunaan tanda nokta, iaitu kita boleh lihat tiada titik selepas perkataan haji. Kesalahan penggunaan tanda baca iaitu tiada titik atau nokta selepas perkataan haji. Selepas perkataan haji perlu diletakkan tanda titik, iaitu haji dikategorikan sebagai singkatan gelaran, pangkat, jawatan dan sapaan. Tanda nokta digunakan untuk menyatakan singkatan, iaitu Lorong Haji Nor, iaitu LORHJ.NOR. Kesalahan yang terakhir ialah kesalahan penggunaan imbuhan, iaitu ayat ini
pemberi pinjam wang berlesen. Ayat ini sudah terang lagi bersuluh tidak sesuai kerana kata dasar pinjam tidak sesuai dalam ayat ini. Pinjam ialah kata kerja bermaksud melakukan perbuatan meminjam. Tetapi selepas perkataan pemberi, kita perlukan kata nama bukan kata kerja. Untuk membentuk kata nama, kata dasar pinjam perlu menerima awalan pen dan akhiran an, pinjaman. Kata kerja ini tidak boleh digunakan secara pasif untuk menunjukkan orang yang memberi sesuatu. Oleh itu, pemberi pinjam tidak tepat kerana pinjam bukan kata dasar yang sesuai untuk ayat ini. Ayat yang benar dan tepat ialah pemberi pinjaman yang merujuk kepada orang atau institusi yang memberikan wang sebagai pinjaman. Baiklah, tamatlah sudah video ini. Terima kasih kerana menonton hingga akhir. Semoga kalian semua dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.